Yang ini harapnya semua boleh hafal. Sebab ini adalah sayyidul istighfar, penghulu bagi segala istighfar. Dalam setengah riwayat lain menyebut siapa yang menyebut zikir sayyidul istighfar ini, maka kalau dia mati di siang hari dia baca doa ini, dia mati di siang hari, insya-Allah Allah akan masukkan di dalam syurga. Siapa yang membaca di malam hari lalu dia mati pada malam hari, maka Allah Azza wa Jalla akan masukkan dia di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah zikir yang kita kena cuba at least setiap hari. Kita wajibkan diri kita untuk baca at least satu kali siang, satu lagi pada malam ataupun petang kita baca. Dan ini adalah lafaz istighfar yang paling mulia. Tetapi dalam banyak-banyak lafaz istighfar ni astaghfirullah, astaghfirullah, ataupun ghufranak, ataupun astaghfiruka wa atubu ilaik dalam hadis Aisyah. Yang ini adalah lafaz istighfar yang paling mulia. Kalau kita tak larat nak buat banyak kali, at least sekali pagi, sekali malam kita amalkan. Iaitu Nabi SAW ajarkan kepada kita lafaz ini, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku. Anta rabbi la ilaha illa ant, tiada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Khalaqtani wa ana abduk, kamu telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata', dan aku akan cuba untuk nak berpegang kepada janji-janji. Apa janji kita kepada Allah? Janji untuk nak mentauhidkan Allah, menyembah Allah, dan cuba untuk nak beramal dengan agama Allah ni semampu yang kita mungkin. A'udzu bika min syarri ma sana'at, ya Allah aku memohon perlindungan daripada kejahatan yang aku lakukan, iaitu maksiat-maksiat yang kita lakukan. Sebab mengiktiraf dosa kita sendiri ni adalah salah satu daripada punca untuk kita diampunkan oleh Allah. Dalam Quran sendiri bila mana doa Nabi Adam kan, bila sebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau kamu tak mengampunkan kami, tidak merahmati kami, maka sesungguhnya kami termasuk daripada kalangan orang yang rugi. Jadi kita iktiraf kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita sebut wa abu'u laka bi ni'matika alai, kita iktiraf segala kenikmatan yang Allah telah beri kepada kita. Maksudnya kita puji-puji pada Allah. Wa abu'u laka bi dhanbi, dan kita iktiraf juga dosa yang telah kita lakukan kepada Allah. Kita mengaku kesilapan kita muhasabah diri kita. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, maka ampunkanlah aku kerana tiada siapa yang mampu mengampunkan aku melainkan engkau. Jadi bagi siapa yang masih lagi belum hafal sayyidul istighfar ini, balik ini at least target supaya hari ini boleh hafal lafaz zikir ataupun doa yang Nabi SAW dah anjurkan kepada kita ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. At least buat sehari, buat sekali siang, buat sekali malam, insya-Allah, sebab kita nak merebut ganjaran, kita nak menjadi ahli syurga yang sangat-sangat kita perlukan.